Dia satu benda yang tricky lagi sebab kita ada standard yang berbeza tau. So ada certain benda yang kita anggap macam benda tu dah curang. Bagi aku kalau kau dah chat and also kau call, bagi aku benda tu dah curang. Micro cheating. Micro cheating. Tapi ada setengah orang dia chat dengan call, dia tak rasa curang, dia rasa benda tu macam friendship. Kalau aku tak suka. Kalau sampai dah call tu Oh, bagi aku chat pun aku dah palat tu. Tengok chat pasal apa. Kau rasa chat pasal apa? Update hari-hari update. Kalau update and bagi tahu kau kat mana. Ataupun update macam kau tengah bosan ke, kau update benda-benda yang kau bosan, kau meluar, aku tak boleh. Mampu nak cakap aku apa? Tapi betul tak? Sama tak? Cuba kalau lelaki buat macam tu. Ya, Perempuan bising tak tu? overthinking satu lagi aku rasa macam aku malas buang masa. Aku malas nak macam teori. Okay, rupanya dengan kawan dengan ni. So aku ada macam mapnya tu. So sebenarnya aku tak perlu rasa risau pun sebab dia bukan kawan ni dah 5 tahun aku tak suka benda macam tu. Kalau aku dah ragu-ragu, aku gerak je terus. Video note kau dah start video note contoh kan. Ni tengok makan. Bodoh kau nak update apa bodoh? Relax. Kau rasa emosi dari tadi. Siapa ni?